kau ni pembeli rumah pertama lepas tu nak dapat full loan kan? Rugilah kalau tak dapat pasal SJKP. Okay guys, SJKP ni skim jaminan kredit perumahan dan ini adalah inisiatif kerajaan Malaysia untuk membantu mereka yang pembeli rumah pertama, tak pernah beli rumah lagi, tak ada rumah pesaka, untuk dapatkan pinjaman 100%, pinjaman hartanah. Bukan tu saja, peminjam tu boleh masukkan MRTT ataupun takafu, yuran guaman dengan yuran penilaian ke dalam pinjaman. Senang cerita, untuk mereka yang pembeli rumah pertama, korang layak untuk dapat rumah idaman sendiri tanpa keluar sesen, tanpa modal. Apa yang kena bayar tu bulanan dengan bank sahaja. Dan jangan risau, skim ni bukan khas untuk kaki tangan kerajaan saja, tapi untuk mereka yang pekerja swasta dan untuk mereka yang bekerja tidak tetap seperti Grab driver. Dengan prosedur kelulusan yang lebih senang, dah ada 76,664 pemohon yang dah berjaya dapat pinjaman dari skim SJKP sejak tahun 2008 lagi. Jadi pada pendapat korang, rugi tak kalau tak tahu lagi pasal package ni? Sedangkan dah 76,000 orang dah apply dah berjaya dah. So saya Edward dari Melaka. Siapa-siapa yang minat untuk dapatkan PDF panduan SJKP, cepat-cepat kontak saya. WhatsApp saya ada dekat bio ataupun tinggalkan komen-komen anda. Lepas tu saya akan kontak satu-satulah. Jangan lupa follow atau subscribe Edward untuk dapatkan info-info hartanah macam ini. Thank you.